masih ramai yang tidak faham tujuan sebenar semua global minta pencerahan daripada Ustaz. Saya pun tak berapa boleh terang juga, tak berapa faham juga. Yang kita faham ialah misi bantuan untuk memecahkan sekatan-sekatan supaya sampai setidak-tidaknya sedikit daripada kemudahan-kemudahan hidup kepada mangsa-mangsa yang sedang terkepung di sana. Faham? Itu saja. Cuma belum ini banyak yang gagal. Okey, kerana apa? Kerana kalau disebut negara jahat ni, dia lebih daripada kita dari segi teknologi. Di mana kita belayar, di mana nak turun barang, siapa yang gini, siapa yang angkat barang, habis dalam tangan dia. Cuma nak tembak saja. Lepas tu kita banyakkan doa agar mereka itu selamat sampai ke destinasi dan sampai kemudahan-kemudahan dan bantuan tadi kepada orang yang sedang dalam keadaan kesusahan saudara kita di sana.